and welcome back to my channel. So, hari ni saya macam nak masak apa nama dia? Aku pun nak sebut pun macam terlalu mak saleh sangat. Spicy salmon spicy tom yum. Spicy creamy tom yum salmon, macam tu lah. So, aku nak buat benda tu. Kita akan pergi beli salmon untuk masak berbuka hari ini. Sebab hari ni aku berbuka seorang diri. Sebab hari ni aku berbuka seorang-seorang. So aku macam nak masak extra. Saya nak makan salmon. Okay, jom. Sebab sekarang sudah pukul 4 petang, baru cari salmon. Bijak tu. Sebab aku macam baru terfikir apa yang aku patut makan daripada aku beli kat luar, kat bazar, ataupun aku makan kat masjid. So aku seorang-seorang, aku macam segan. So aku makan je lah kat rumah. Sebab tu lah aku macam bijak. Pukul 4 baru tahu nak makan apa, dan pergi beli salmon pukul 4 petang. Tak tahu lah fresh ke tak. Tapi kita akan tengok lah sekejap lagi. Okay, jom. Hello guys, so saya sudah pulang ke rumah dan sekarang dah pukul 6.20. Saya sudah memotong segala-gala bahan. Mari kita lihat bahan-bahannya adalah. So ni bawang besar dengan bawang putih. Bawang putih 5 ulas, bawang besar sebelah, cili padi dan cabai merah. Lepas tu dengan daun 5 perut. So kita akan masukkan semua ni lagi. Tapi first kita akan goreng sebentar bersama butter dan juga salmon. Kita goreng supaya dia masak. Lepas tu baru kita buat sos creamy tu. So stay tuned.
gagah estetik tu. Boleh lah. Guys, saya sudah pun kenyang, alhamdulillah. Creamy tadi tu memang tebam, memang sedap nak mampus. Bila masak salmon tu dengan butter, memang sedap gila. Hampa kena try lah resepi tu, sedap gila. Bila macam suapan yang pertama tu kan, dia macam ya Allah, sangat sedap, very very sedap. Dan aku akan buat lagi nanti balik Kedah kalau aku rajin. Tapi sedap gila. Dia macam rasa creamy, lemak, masin pun cukup. Manis tak rasa, tapi dia rasa manis ikan tu. Lepas tu dia macam rasa tom yum tu creamy sangat-sangat. Ya Allah, sedap, alhamdulillah. So takat je video creamy tom yum salmon. Ya, tu kot nama resepi dia. Aku pun tak pasti apa nama betul dia. Takat je video kali ni. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe saya. Okay, komen lah nak resepi apa pula aku try buat. Baju aku try buat nanti. Okay, bye bye. Dia punya resepi nanti aku, kalau rajin, aku letak dekat description ataupun komen box ke. Tengoklah, kalau ada orang minta aku bagi. Sebab aku pun tak ingat apa yang aku bubuh, berapa banyak aku bubuh kan. Sebab aku macam ambil je. Okay, so bye bye. Jumpa lagi di video akan datang.